Tips kumpul duit kahwin RM30,000 dalam masa 2 tahun. Video ini khas untuk adik-adik yang nak kahwin pada tahun 2027. Save dan share video ini dulu supaya tak hilang. Ajak pasangan anda untuk sama-sama menabung emas supaya matlamat lebih mudah tercapai. Saya sarankan kalian kumpul sehingga 50 gram emas yang bersamaan sekitar RM29,000 hari ini. Caranya mudah sangat. Yang pertama, perempuan dan lelaki buka akaun emas masing-masing secara percuma. Kemudian perempuan simpan 1.04 gram sebulan, lelaki simpan 1.04 gram sebulan secara konsisten selama 2 tahun, iaitu 24 bulan. Selepas 2 tahun, sebenarnya kalian dah ada 50 gram emas bersamaan lebih RM30,000. Jadi boleh gunakan duit tersebut untuk jadikan emas kahwin ataupun hantaran. Selebihnya boleh gunakan untuk perbelanjaan perkahwinan lain. Contohnya makan-makan, sewa baju pengantin, mak andam dan sebagainya. Jadi siapa yang nak mulakan tabungan emas dari sekarang, klik link di bio saya atau rujuk pin video. Saya akan bantu kalian dengan sebaiknya. Semoga bermanfaat.